Mari kita tengok anak dulu sebelum tempat telaga yang kita korek tu. Okey, ini nak ayam bakar yang baru, so siapa yang minat boleh DM. Ini Rahman, usia 6-7 minggu. Jom kita tengok. Okey, Day 3 projek menggali telaga, mengkorek telaga. Allah Akbar. So kita sambung sikit lagi. Hari ni tak sempat kita buat setakat mana dah. Sempat je lah. Oh, tu dia. Nampak tu? Dah jumpa telah merah dah kan? Nanti kena sebelum nak berbokok tu kena korek dulu lagi. Kalau tidak nanti bila kita berbokok, kita nak bawa keluar tanah tu susah lah kan. Kalau seorang-seorang lagi susah lah. So slow lah, InsyaAllah. Orang kata kalau jumpa tanah ni dah hampir-hampir lah. Tu tanah merah tu, nampak tak? Batu merah sikit. Tak payah, kita sambung. Ni kita cek ayam. Okey, ni tak lepas ayam ni. Sebab musim panas ni, kalau kita lepas ayam ni, bila kita tanam pokok-pokok yang baru tu, pucuk-pucuk tu, habis dia pagut habis kan. Kita tengok. Hari ni kita tak masuk cuci lagi. Okey, so ini tengah duduk relax kat sana tu. Tu anak-anak BPR dia. Okey, ni induk ni biasa ni. Kalau siapa yang memang betul-betul nak buat bakar sedap lah, induk ni tu. Tengok dia punya ujung dah panjang tu. Nampak tak ujung dia? Kita sini panggil ujung ataupun susuh lah kan, ataupun taji. Ni sedap kalau buat induk. Ada minat boleh bagi tahu. Boleh DM. Boleh DM lah. Mari kita tengok Rock Island. Tu sana ada tu. Telur kita dah kutip lah. Alah ikut. Suka ikut. Okey. Ni. Ini pun induk biasa ni. Tu. Tentang kita lepas asat, tapi lepas pun dia masuk balik. Dia dah biasa sini, tempat dia luas kan. Ni bersama kak. PR. Tak apa, yang penting kita sambung projek telaga kita lah. InsyaAllah. Mudah-mudahan siap.